Repeat oh macam tu. Okey, kita bersambung semula bagi menyambung mana yang kita telah tertinggal sebelum ni. Baik, semua nak baik. Semua benda nak dijadikan satu kebaikan. So apa yang kita nak, yang tertinggal kita harus selesaikan. Cuma saya nak bermulalah dengan aku takut. Kenapa tajuk yang seterusnya ni dengan nak bermula dengan aku takut? Bukan aku takut, dia macam ni. Tajuk yang seterusnya ni dia adalah yang berkisahkan tentang bila agama dan hikmah tu bila dia tidak selaras dengan aliran yang kita tetapkan berjalan di dalam sebuah negara, itu yang terjadi adalah syurga itu dijual di atas pentas politik. So, oleh itu, ia telah menakutkan saya sekiranya perkara ini bukan dibantras. Perkara ini tidak dibawa penjelasan yang tepat ke dalam minda masyarakat pada hari ini, maka saya terpaksa lagi 15 tahun ataupun 20 tahun ke depan, saya akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang mungkin sudah tidak ada hati dan perasaan kerana hilangnya nilai dan juga moral. Sehingga kan mereka yang memimpin ke hadapan adalah oleh seorang yang bodoh. Dan bodoh mereka itu bukan sebab mereka tidak pandai, tapi bodoh sebab tak pernah belajar untuk menjadi seorang yang bijaksana. Dan yang paling menakutkan adalah bila mereka sering menakut-nakutkan masyarakat dan juga rakyat yang ada pada ketika itu dengan menjual sekali dengan Tuhan-Tuhan demi untuk meraih undi demi kuasa. Itu yang paling saya takut dan ngeri. Tuhan tu dijual di atas pentas. Bayangkanlah nanti bila bagaimana Tuhan itu dijual dan terjual di atas pentas dengan bunyian loceng. Kling, 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 kling. So, sebab itu tajuk yang seterusnya ini agak berat, tapi tak apa, kita santai-santai. Apakah itu agama yang tanpa hikmah? Saya rasa bila disebut tentang agama, bukanlah saya nak menyamakan semua agama. Saya rasa semua agama mengajar kita satu perjalanan yang baik kepada semua agama. Baik mana-mana bangsa yang memilih untuk beragama di atas agama tersebut, mungkin bolehlah menilai daripada pandangan dan dari sudut pandang agama yang mereka anuti. So, saya lebih membawa dan juga menjuruskan kefahaman itu menurut agama Islam. Baik. Sebenarnya apa itu agama? Apa itu agama? Yalah, kita sering menyebut agama terancam kalau orang Islam di Malaysia. Apa tu agama? Agama ni kita dapat daripada mana? Daripada Quran. Mungkin daripada tafsiran ada tertulis agama yang terkait. Agama itu di dalam penulisan daripada Al-Quran dengan din. Din tu apa? Kalau din itu agama, maka agama itu apa? Adakah agama itu din ataupun din itu agama? Adakah ia sebatas kefahaman macam tu saja? Takkan apakah maksudnya? Apakah itu pula din? Apakah itu din? Adakah din itu adalah agama? So agama itu apa? Dia masih lagi belum memberikan sebarang penjelasan terhadap kita. Tak apa, saya cuba datangkan kefahaman itu dengan perlahan-lahan supaya dapat difahami dengan mudah oleh semua orang lah. Sekiranya saya salah, boleh ditegur. Sekiranya saya tidak betul, boleh diberikan penjelasan bagaimana apakah yang sepatutnya dan juga penjelasan yang tuntas. Kalau sefaham saya, kalau agama itu adalah satu tafsiran kepada bahasa Melayu di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran, dalam tulisan Arabnya, kalau kebanyakan
agama yang ditafsir itu adalah berlandas kepada din. So din itu apa? Din itu merupakan, definisi bagi din itu adalah aturan. Maksudnya kalau kita letak aturan itu di dalam agama, yang di dalam penjelasan yang saya cuba bawakan adalah bila aturan dan juga kebijaksanaan itu tidak lagi digapai dan juga difahami dengan baik, maka agama itu akan dijadikan apa? Aturan itu akan dijadikan apa? Aturan itu akan dijadikan satu alat politik untuk menakut-nakutkan kita. Dijadikan dagangan untuk menutup apa? Menutup kezaliman yang mereka sedang laksanakan. Bolehkah apa yang dia nak buat tu dengan aturan yang sedemikian? Boleh. Haruskah? Tak sepatutnya. Sebab tu kita boleh, bila kita memahami maksud yang sebenar, maka kita akan dapat melihat perbuatan itu berlandaskan daripada maksud yang kita dapat fahami tadi tu. So, ia bukan lagi tentang untuk membimbing manusia kepada kebenaran semata-mata, tetapi menundukkan manusia kepada agenda yang sepatutnya dilaksanakan. So, hikmah itu bagaimana pula? Hikmah itu apa? Hikmah itu ini apa? Hikmah ini juga yang terkandung di dalam Al-Quran, iaitu daripada surah Al-Ghafir, iaitu Ha dan juga Mim. Hikmah. Ha, hikmah. Ha itu adalah hikmah. Mim itu mau'izah. Hikmah itu adalah kebijaksanaan. Mau'izah itu merupakan satu bentuk keadilan. Macam ustaz lah pula. So, hikmah ini berasal daripada maksud hakama, hukum, yang bermaksud mengikat, yang bermaksud menahan. Menahan apa? Menahan kita daripada melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku berdasarkan daripada aturan yang telah ditetapkan. Dia adalah yang mengarahkan kita untuk melaksanakan sesuatu ke arah yang benar. So, dalam Islam, hikmah ini adalah yang tadilah, kebijaksanaan. So, agama tanpa hikmah, kebijaksanaan tanpa aturan tanpa hikmah, maka rosaklah. So, bila agama itu tidak diambil tanpa hikmah, jadilah aturan itu menjadi satu yang kaku, satu yang keras, yang membuta, yang penuh dengan dogma dan juga yang akan disalahgunakan oleh mereka-mereka ke hadapan. Saya tidak sanggup untuk dipimpin oleh orang yang bodoh. Dan saya juga tidak sanggup dipimpin oleh orang yang suka memperolok-olok. So, sebab itu saya mengajar dan juga mendidik diri saya agar saya tidak memperolok-olok dan juga memperbodohkan orang. So, orang tak diajar untuk faham pada hari ini. So, apa yang banyak diajar? Mereka diajar untuk hanya turut apa yang mereka katakan. Mereka mahukan rakyat itu hanya menuruti apa yang mereka mahukan. So, agama itu hanya jadi sebatas apa? Aturan itu menjadi sebatas apa pada hari ini? Aturan itu hanya akan menjadi sebatas slogan dan bukan sebagai satu panduan bagi jalan hidup. So, aturan itu jadi slogan. Dia bukan diajar, dibentuk di dalam minda kehidupan manusia yang pada hari ini. So, contoh yang berlaku di Malaysia pada hari ini, kalau kita lihat di dalam politik di pentas ceramah yang ada, setiap kali dekat pilihan raya, setiap kali kita akan dengar pengucapan, pengulangan daripada ayat-ayat Al-Quran. Bagi apa? Bagi melakukan undian itu kepada diri mereka. Adakah pernah kita dengar apakah yang disampaikan melalui pentas ceramah itu adalah yang berlandas kepada kebenaran? Ada tak yang dijelaskan kepada kita yang berlandas kepada kebenaran? Melainkan tambahan lagi, kalau kita lihat pada hari ini, pentas ceramah dengan menggunakan ayat Al-Quran memburukkan orang, menfitnah orang dan tidak membawa solusi kepada manusia pada hari ini. So, undang-undang Islam itu sendiri dipolitikkan oleh kita.
hudud digunakan sebagai peluru politik, bukan sebagai bentuk keadilan yang dibina dengan penuh kesedaran terhadap kehidupan masyarakat. Rakyat ditakut-takutkan dengan agama bukan tentang dan juga penjelasan tentang agama itu. Rakyat perlukan apa? Rakyat perlukan bagaimana aturan kehidupan itu dapat dilaksanakan dengan baik di dalam kehidupan. Tapi kalau hanya sebatas agama itu dijadikan sebagai medium untuk kita memilih siapa yang sepatut kita undi dengan ditakut-takutkan bila Islam itu hilang di dalam diri kita, maka di manakah kita pada waktu itu? Adakah kita sedang diberikan pemikiran dan juga berkembang dengan baik, pun kita sedang disempitkan pemikiran itu melalui ancaman-ancaman yang tidak berlaku sebenarnya. Yang tidak berlaku di dalam kehidupan masyarakat Islam pada hari ini adalah apa? Adalah tidak membangunkan nilai-nilai Islam itu di dalam kehidupan berlandas kepada aturan yang benar. So impak ini akan berlaku, dia tidak akan berlaku dalam tempoh yang pendek yang ini. Dia akan berlaku di dalam satu tempoh yang panjang bila penjelasan itu sudah semakin tidak lagi dihiraukan oleh masyarakat. Berhati-hatilah. Mungkin pada hari ini kita rasa apa yang saya sampaikan mungkin yang bertentangan daripada apa yang tuan-tuan fikirkan. Saya rasa itu bukan masalah kepada saya, itu masalah kepada tuan-tuan. Sekiranya apa yang saya sampaikan ini salah. So impak kepada rakyat yang keliru nanti akan memberikan apa? Bila rakyat itu diasuh tanpa aturan dan juga kebijaksanaan yang benar, mereka akan jadi apa? Mereka akan jadi rosak. Kegagalan mendidik rakyat dengan agama dan juga hikmah berpaksikan kepada maksud selama itu tadi, tunduk patuh kepada Tuhan, maka ia akan tunduk patuh kepada dia bukan pada Tuhan. Mereka akan tunduk patuh kepada manusia. Dia akan tunduk patuh kepada kepimpinan politik yang tidak membawa apa-apa erti kepada mereka. Kalau saya menjadi mereka, saya akan tanya, di manakah ancaman Islam itu yang sedang berlaku? Di manakah pula bentuk kebangkitan dan juga bentuk kefahaman Islam yang sedang kamu mahu sampaikan? Manakah dia? Apakah penjelasannya? Akan tetapi persoalan-persoalan ini adalah yang sering ditutupkan. Didatangkan pula dengan penjelasan-penjelasan yang lain. Bila mana, tidak boleh mempertikai kepimpinan. Tanya dia, kepimpinan kamu berlandaskan daripada Al-Quran itu, kalau ia tepat, mengapa ia tidak membawa kepada satu bentuk kehidupan yang sepatutnya berlaku? Ini bukan salah saya, ini disebabkan pemilihan pemimpin yang ada sekarang. Kerana rakyat tidak memberikan keputusan terhadap diri mereka untuk memimpin. Bagi saya, sekiranya kamu hendak menjadi seorang pemimpin yang dipilih, maka tunjukkan satu bukti yang nyata kepada rakyat pada hari ini. Sekiranya rakyat pada hari ini melihat kamu itu mampu memberikan kesejahteraan, saya rasa masakan mungkin kamu akan diletakkan ke tepi. Pernah tak kita mengatakan sedemikian? Kalau sekiranya kita dilihat mampu memberikan kesejahteraan, kemakmuran kepada manusia, adakah masakan mungkin kita akan memilih benda yang berlawan daripada kemakmuran yang sedang kamu cuba sampaikan? Sebab itu kita pertikai apa di negeri-negeri yang kamu takbir, kemudahan dan juga kemakmuran itu yang kamu tidak berikan kepada rakyat adalah tidak diterima oleh sebilangan rakyat yang lain yang tidak memilih kamu. Dan itu merupakan satu peluang sekiranya kamu ingin menunjukkan dan membuktikan kepada rakyat kamu itu adalah yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Buktikan di dalam kehidupan dan juga perjalanan yang berlaku di dalam negeri-negeri yang kamu takbir. Sedangkan kalau kita lihat Nabi Muhammad, kalau kita lihat hari ini, kalau kamu tak ikut saya letakkan kamu sebagai satu bentuk dendam kerana tidak mengikut kamu.
Malah walhal sedangkan Nabi Muhammad itu sendiri menunjukkan contoh yang baik kepada kita dengan membawa satu sifat yang uswah hasanah. Nabi Muhammad SAW pernah dilempar najis oleh jirannya. Namun apabila orang itu jatuh sakit, baginda tetap menziarahi dan juga melawat orang yang melemparkan najis kepada baginda. Baginda tidak menghukum, tidak mengajak masuk Islam secara paksa kepada orang yang melemparkan najis itu. Tetapi kehadiran baginda itu melawat dan juga menziarahi jirannya yang melemparkan najis itu merupakan satu lambang dan juga akhlak yang mulia kepada seluruh ummah, termasuk kita yang mempelajari kisah sedemikian sehingga hari ini. 1400 tahun uswah itu berjaya sampai ke dalam diri masyarakat pada hari ini. Itulah merupakan uswah. Uswah itu adalah satu bentuk kebenaran, kebaikan yang harus ditunjukkan oleh seseorang yang memahami apakah itu Islam. So, akhlak yang benar tanpa dibawa paksaan akan memberikan, tanpa kita meletakkan satu kepaksaan kepada mereka untuk memilih, dan selebihnya itu adalah kita berlepas diri kepada Tuhan, itu adalah yang lebih baik kepada kita. Kamu tidak mahu memilih aku, tak apa, tapi aku akan berikan kamu seluas kebaikan. Jangan kita datang dengan hanya sekadar berpakaian. Pakaian itu tidak melambangkan apa-apa. Pakaian itu yang harus kita pakai adalah hanya untuk menutupi aurat. Tidak melambangkan kebaikan kepada diri seseorang. Tambahan pada hari ini, ada sahaja orang yang merompak, orang yang merogol, orang yang berzina, yang memakai jubah, memakai sorban. Mungkin ada kisah-kisahnya yang berlaku juga di sebaliknya yang kita tidak tahu. Pengucapan itu bukanlah yang tanda aras bagi seseorang untuk dikatakan, oh dia baik. Tidak. Tetapi dari segi perbuatan, daripada segi pengamatan yang berlaku, dilaksanakan pula di dalam kehidupan secara bermasyarakat, itu merupakan satu entiti, satu keperluan yang perlu berlaku di dalam masyarakat pada hari ini. Kita perlu ingat, jangan disalah ertikan sesuatu maksud. Jangan disalah ertikan sesuatu kefahaman itu. Kerana kemahuan kita mendapatkan undi total daripada sesuatu kaum. Dan kita lebih rela tidak menunjukkan satu sifat yang baik kepada manusia kerana takut hilang undi. Takut hilang undi ataupun takut Tuhan tidak memberkahi apa yang kita sedang laksanakan. Itu yang lagi perlu ditakuti. Baik, sekian. Kita akan sambung lagi dalam bab yang seterusnya nanti. So, kita rehat sebentar. Boleh ya? First day kau tipu, aku tahu je. One bulan kau putar, it's okay lah bro. Masuk setahun, apa tu? Lepas tu repeat, oh macam